Barang sudah sampai daripada seberang daripada Indonesia Okay. Assalamualaikum geng. Okey geng, hari ni aku nak unboxing barang yang aku order daripada Shopee. Semua ni 1 2 3 4 5 6 6 item. 6 item dengan harga RM21.67. Tolak voucher pengantaran RM5. So, kat sini aku nak review satu-satu barang yang aku order ni. Okey. Okey, aku review ringkas sajalah Okey, aku beli barang ni satu harga dengan 6 barang daripada kedai Medan seberang Indonesia. Tapi aku tak tahu belah mana. Mungkin Surabaya atau Bekasi, aku tak pasti. Tapi yang penting barang ni daripada Indonesia Aku order RM21.67. Korang tengok aku dapat apa. Aku dapat beg sekolah. Boleh bagi anak saudara aku ataupun aku sendiri boleh pakai. Beg sekolah besar ni. Okey, ini item yang pertama aku review. Okey, item yang kedua. Okey, ni sling bag Sling bag ni boleh masuk wallet, minyak wangi, perfume, rokok. Tapi ni tak besar lah. Okey, ni sling bag item yang kedua. Item yang ketiga sling bag juga, tapi yang ni besar sikit. Yang ni aku rasa korang boleh letak botol air. Yang mana yang gemar aktiviti memancing ataupun hiking outdoor, korang boleh pakai beg ni. Tapi time hujan memang tak boleh pakai sebab dia bukan waterproof dia kain biasa. Kalau kena air memang basah lah. Okay, so boleh letak botol air, boleh letak handphone, wallet, minyak wangi besar dalam satu jengkal macam tu. Okay, ni beg yang ketiga. Okay, item yang keempat aku dapat cermin mata. Ini kalau korang pergi pantai santai-santai, memang bergayo mat. Ni item yang keempat, cermin mata Okey, aku rasa okey. Kalau keluar petang-petang kan, ada matahari ke, boleh pakai ni. Tak adalah nampak panas sikit, panas sangat kau punya ni kan, silau ke apa. Okey, item yang kelima. Okey, ni jam. Ni jam dia Jam dia memang function Okey, jap. Ni jam dia. Ni item yang kelima. Okey, item yang keenam. Dompet daripada Oakley. Okey, so korang tengok cantik dalam dia. Okey, ni aku review sebelah tangan je ni, tapi jalan boleh nampak korang boleh nampak ni wallet dia. Okey, not bad lah bagi aku. RM21.67 aku beli tolak voucher RM5. Tapi kalau korang dapat voucher pun, aku rasa korang grab cepat-cepat. Mana tahu barang macam ni cepat sold out ke kan. Sebab dia barang murah macam ni memang cepat habis. Okey, 1 2 3 4 5 6 item. Okey guys, aku rasa ni saja video aku pada petang ni. Video review aku barang daripada Shopee. Okey, aku pesan pada 12 hari bulan, dia sampai 16 hari bulan. 4 hari saja jadi barang aku dah sampai hari ni, baru sampai. Okey, korang jangan lupa share, like, komen, jangan lupa subscribe video aku. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terbaik.